Pengenalan kepada kes rasuah Pak Geun Hye iaitu Presiden Korea Selatan. Pak Geun Hye adalah Presiden wanita pertama Korea Selatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Beliau juga merupakan anak kepada bekas diktator Korea Selatan iaitu Pak Chung Hee. Namun yang demikian, kepimpinannya telah tercemar dengan skandal rasuah yang berskala besar yang melibatkan penyalahgunaan kuasa dan hubungan sulit dengan seorang kenalan rapat yang bernama Choi Soon-sil. Walau bagaimanapun, skandal ini bukan sahaja menyebabkan protes besar-besaran daripada rakyat Korea Selatan, tetapi kes rasuah ini telah juga mengakibatkan pemecatan Pak daripada jawatan Presiden serta mendapat hukuman penjara. Oleh yang demikian, kes ini telah mencerminkan ketegasan sistem keadilan Korea Selatan terhadap pemimpin yang telah menyalahgunakan kuasa mereka dalam kepimpinan negara. Seterusnya, latar belakang kes rasuah Pak Geun Hye. Skandal rasuah Pak Geun Hye atau lebih dikenali sebagai Choi Chon-sil Gate, iaitu hubungan luar biasa antara Ketua Presiden Korea Selatan Pak Geun Hye dengan rakan lamanya Choi Chon-sil. Walaupun Choi Chon-sil tidak memegang sebarang jawatan rasmi, tetapi ia didakwa menggunakan pengaruhnya untuk mengauk keuntungan peribadi. Choi Chon-sil menggunakan hubungannya dengan Pak Geun Hye untuk mengumpul dana secara paksa daripada konglomerat, iaitu kumpulan syarikat besar seperti Samsung dan Lotte untuk dua yayasan yang dikawalnya, Mir Foundation dan K-Sport Foundation. Selain itu, Pak Geun Hye juga didakwa membocorkan dokumen kerajaan kepada Choi Chon-sil dan membenarkannya mempengaruhi dasar kerajaan, termasuklah dalam pelantikan pegawai kerajaan serta hal ehwal kebangsaan. Hal ini akhirnya membawa kepada pemecatan dan pemenjaraan Ketua Presiden wanita pertama negara itu. Kronologi kes rasuah yang melibatkan Pak Geun Hye. Pada Oktober 2016, skandal rasuah membabitkan Presiden Korea Selatan Pak Geun Hye mula terbongkar apabila beliau didakwa membenarkan rakan karibnya iaitu Choi Soon-sil campur tangan dalam urusan pentadbiran negara dan mengutip dana daripada syarikat-syarikat besar. Pada Disember tahun yang sama, Pak Geun Hye telah digantung daripada jawatannya sebagai Presiden selepas Parlimen Korea Selatan meluluskan usul pemecatan berikutan tekanan hebat daripada rakyat dan bukti penyalahgunaan kuasa. Pada Mac 2017, Mahkamah Perlembagaan Korea Selatan mengesahkan pemecatan Pak Geun Hye, menjadikannya Presiden wanita pertama dalam sejarah negara itu yang dipecat secara rasmi melalui proses undang-undang. Pada April 2018, Park dijatuhi hukuman penjara selama 24 tahun dan denda sebanyak 18 bilion won selepas didapati bersalah atas kesalahan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan paksaan. Pada Ogos 2018, hukuman beliau ditambah kepada 25 tahun penjara dan denda meningkat kepada 20 bilion won selepas pihak pendakwaan membuat rayuan dan mahkamah bersetuju bahawa kesalahan beliau lebih berat daripada penilaian awal. Akhirnya, pada Disember 2021, Pak Geun Hye diberikan pengampunan khas oleh Presiden ketika itu atas faktor kesihatan dan pertimbangan perpaduan negara dan beliau dibebaskan secara rasmi pada 31 Disember tahun 2021. Baiklah, saya akan terangkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Pak Geun Hye. Yang pertama, beliau menerima rasuah secara tidak langsung melalui Choi Soon-sil daripada syarikat-syarikat besar di Korea seperti Samsung, Lotte dan SK Group. Dan kemudiannya, ketiga-tiga syarikat besar ini telah dipaksa untuk menyumbang berjuta-juta dolar kepada dua yayasan milik Choi sebagai pertukaran kepada layanan istimewa daripada kerajaan. Seterusnya, dari segi penyalahgunaan kuasa, Pak Geun Hye memberi kuasa tidak rasmi kepada Choi Soon-sil yang tiada jawatan apa-apa pun dalam kerajaan. Dan bukan itu saja, Pak Geun Hye juga membenarkan Choi Soon-sil ini untuk mengakses dokumen sulit negara dan mempengaruhi keputusan dasar kerajaan. Yang ketiga, melalui pemaksaan. Pak Geun Hye dan Choi Soon-sil memaksa pula syarikat-syarikat untuk menyumbang wang kepada yayasan dengan ugutan bahawa jika mereka tidak melakukan sumbangan, mereka akan kehilangan sokongan daripada kerajaan. Keempat, Pak Geun Hye melakukan pendedahan rahsia negara ataupun maklumat sulit kerajaan kepada pihak luar, iaitu Choi Soon-sil tanpa sebarang justifikasi yang rasmi ataupun sah.
Kesalahan seterusnya, campur tangan dalam hal ehwal korporat. Pak Guan Hee dituduh campur tangan dalam proses penggabungan syarikat, terutamanya dalam kes Samsung. Hal ini adalah untuk membantu pewarisan kuasa dalam konglomerat itu sebagai balasan kepada sokongan kewangan. Kesalahan yang terakhir, Pak Guan Hee melanggar sumpah jawatan sebagai Presiden kerana Pak Guan Hee hanya mengutamakan kepentingan peribadi dan hubungan persendian, manakala kepentingan rakyat dan negara Cara mengatasi daripada berlakunya rasuah adalah latihan dan pendidikan berkala tentang jenayah rasuah. Latihan dan pendidikan berkala tentang jenayah rasuah boleh mengurangkan kecenderungan perlakuan rasuah bagi membentuk budaya kerja yang cemerlang dalam individu penjahat awam. Selain itu, undang-undang sedia ada dicadangkan agar dikuatkuasakan sewajarnya secara adil dan saksama. Menurut Ramli, dia mencadangkan agar bentuk hukuman dan penalti di bawah Seksyen 24 Akta SPRM 2019 iaitu peruntukan membabitkan penjahat awam ditingkatkan. Selain itu, masyarakat keseluruhannya juga perlu memudayakan penolakan rasuah. Dicadangkan juga agar bahaya rasuah dapat ditekankan dalam sistem pendidikan. Yang terakhir ialah satu tinjauan mengenai cara menganalisis data, e-government dan platform digital digunakan untuk meningkatkan keterbukaan, mengurangkan kemungkinan rasuah dan memberikan perkhidmatan dengan skandal rasuah yang melibatkan bekas Presiden Korea Selatan iaitu Pak Geun Hye telah memberikan impak yang besar kepada negara tersebut. Kesan ini dapat dilihat dari segi sudut politik, ekonomi, masyarakat dan juga sistem perundangan. Kesan yang pertama iaitu dari segi sudut politik. Kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan mengalami keruntuhan akibat daripada skandal ini. Kemarahan rakyat kian memuncak sehingga telah mencetuskan protes secara besar-besaran melalui Candlelight Revolution yang menjadi simbol perjuangan rakyat untuk menuntut keadilan dan reformasi politik. Akhirnya, Pak Geun Hye telah dipecat melalui proses undang-undang yang sah membuktikan ini membuktikan bahawa demokrasi Korea Selatan benar-benar berfungsi, yang mana pemimpin tidak lari daripada undang-undang jika melakukan kesalahan. Kesan dari segi ekonomi pula, skandal ini turut memberi impak kepada ekonomi negara Korea Selatan. Krisis politik yang berlaku telah mengganggu kestabilan pasaran dan menyebabkan keyakinan pelabur kian merosot. Campur tangan dari ahli politik dalam sektor korporat meningkatkan kebimbangan pelabur terhadap ketulusan dalam perniagaan. Malah syarikat besar seperti Samsung turut terpalit dalam kontroversi ini, yang mana ianya telah mencemarkan reputasi mereka. Akibatnya, sektor swasta menerima tekanan untuk lebih telus dalam perniagaan dan menjauhkan diri daripada pengaruh politik yang tidak sah. Okey, seterusnya kesan yang kami dapat dari kes rasuah Pak Geun Hye dari segi masyarakat pula. Yang pertama, rakyat terutama generasi muda lebih peka terhadap integriti dan accountability pemimpin. Yang kedua, protes rakyat menunjukkan kuasa rakyat dalam menolak rasuah. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran awam tentang pentingnya kepimpinan yang bersih. Okey, dari segi undang-undang pula, Mahkamah Korea membuktikan kebebasan dan integriti sistem undang-undang. Yang kedua, Pak Geun Hye dihukum berdasarkan proses perundangan yang sah. Yang ketiga, mendorong pengukuhan dasar anti rasuah dan kawalan hubungan politik korporat. Kesalahan yang dilakukan oleh Pak Geun Hye memberi pengajaran kepada semua bahawa integriti dan ketulusan amat penting dalam kepimpinan. Penyalahgunaan kuasa, rasuah, pemaksaan terhadap syarikat, campur tangan dalam urusan korporat dan pelanggaran sumpah jawatan bukan sahaja mencemarkan reputasi pemimpin, malah menjejaskan kestabilan politik dan ekonomi negara. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat dan menjauhkan diri daripada pengaruh peribadi yang tidak berautoriti. Kes ini membuktikan bahawa tiada siapa yang terkecuali daripada undang-undang dan menjadi peringatan jelas tentang bahaya penyalahgunaan kuasa serta pentingnya etika dan amanah dalam memegang sesuatu jawatan. Penyalahgunaan kuasa dan campur tangan pihak luar boleh menjejaskan kepercayaan rakyat serta kestabilan negara. Tindakan Park dan rakannya Choi Soon-sil dalam memaksa syarikat besar menderma dan membocorkan maklumat sulit telah mencetuskan krisis politik, ekonomi dan sosial. Di sini terdapat 4 cara yang dicadangkan untuk mengelakkan berlakunya kes rasuah ini. Yang pertama, memperkasakan pendidikan integriti dan anti rasuah di semua peringkat pendidikan. Yang kedua, memperkukuh ketulusan tadbir urus. Yang ketiga, memperluas peranan media dan masyarakat sivil dalam memantau tingkah laku pemimpin. Dan yang terakhir, mewujudkan kawalan undang-undang yang lebih ketat.